negara-negara lain. Kan sebenarnya dalam agreement WTO tu kan, orang Amerika sendiri yang cipta, dia sendiri yang langgar pasal dia kalah dengan China kan. So sekarang ni dia nak kenakan tarif. And tarif ni adalah apa tuan-tuan? Last kali yang menyusahkan orang Amerika. Sebab import tarif tu akan dibendung, akan dibayar oleh pengimport Amerika, yang mana pasti akan pas pada consumer dia, pada rakyat Amerika lah. Kan tarif barang China sekarang kan 125%. Kan maknanya kenaikan harga barang tu 125% lah, barang-barang yang dah import dari China. Tu cerita dia. Dia nak bawa konon-kononnya untuk menjagalah kepentingan manufacturing dia orang kat sana kan. Masalah tuan-tuan kan, nak buat manufacturing kat negara Amerika tu punyalah mahal, 5 kali ganda lagi mahal daripada China. Kan China ni dah kira macam penghilang yang terbesar sekali di dunia dah tuan-tuan. Sebab tu China dia tak peduli tentang benda-benda ni semua kan. Kan satu hari dia kata semua orang kena tarif kan, reciprocal tarif. Tiba-tiba je dia tukar pula. Malam tadi pukul 2 pagi dia tukar, dia kata tak jadi pula, pause selama 90 hari. Masalahnya tuan-tuan kan, besok lusa tak tahu apa jadi. Yang jadi masalah dia tuan-tuan kan, silap-silap kan dia buat kerja-kerja insider trading untuk mengkayakan diri dia dan kuncu-kuncu dia. Betul tak? Sekarang dah kena panggil lah kan, pasal benda ni boleh jadi insider trading.